Oh dia Noah. Daus, helmet nak jual tak? Dah habis RZ member dah. Yo, rasa macam menyesal pula beli. Ada tak yang nak beli? Lu nak belilah. Lu nak beli boleh? Boleh. 2,000 boleh? 2,000 kepala kau. Aku beli 4,000 tu termasuk Pfizer. Kau baru pakai berapa jam je Noh pergi RZ member tu? 2,000 jauhnya. 2,000 potongan ayo. Terlampau betul Daus. kalau 2,000. Bukan, bila dah pakai Daus, barang dah jadi second, dah kena batu. Mana ada batu kena tuti je tu. Kena tuti. Dah kena tuti. Lepas tu batu mesti ada cacalah sikit, cacalah manja. Jual makin macam ni Daus. Kawan-kawan punya pasal 1,000 malam ni Noh ambil. 1,000 Noh. Sumpah itu adalah penghinaan paling besar dalam hidup aku Noh. Kalau 1,000 jujur tak payahlah. Tak payahlah jual, simpan je lah situ. Bukan. Daus, jarang orang cacak kamera macam ni nak tunjuk arai tu. Aku tak tahu macam mana guna kamera 360 tu. Orang lain pun pakai arai tapi tak adalah nak tunjuk arai. Tidak bodoh, bukan aku mau tayang itu, sumpah lillahi ta'ala. Tak gini, aku tak tahu pakai kamera 360 tu macam mana. Jadi aku bilang takut kalau rendah nampak bawah dagu aku pula. Last bagi tinggi-tinggi gitulah, tinggi betul pula. Aduh. Oh, tinggi betul kamera. aku pun tengok Hai Daus ni nak tunjuk arai ke? Tidak. Tak, Daus, kan orang cakap janganlah beli RAM 4, kalau beli RAM 3 ke apa. Daus ni Yo. RAM 4 tu mahal Yelah ikut kemampuan kan, itu mahal lah bagi aku tu. Yelah, mana ada Daus mampu. Tak, Tidak. Dia ingat dia cakap macam tu, dia kena bahan pakai RAM 4, kan dia cakap. Patutnya Daus malam tu, okey, petang ni saya cerita macam ni tau. Malam tu dia pergi kedai penjual helmet, terus beli. Wah, semalam aku dah beli helmet, mana Daus? Malu lah tunjuk. Waktu dia tunjuk nanti, arai apa Aduh, Mas Selamat. Oh yang tu, yang harga 37K tu. Dia cakap dia beli helmet tu. Oh, aku cakap, wosh, biar betul Daus. Betul. Dia main-main dengan aku. Dia arai apa Aduh, jap saya lupa Aduh, arai apa tu? 37,000. Aku cakap, biar betul Daus beli dengan ni. Kau nak pergi pakai berapa jam je Daus, lepas tu nanti kau tak pakai dah. Okada Okada warna biru. betul. Okada warna biru. Okada biru. Lepas tu, Aku kan Noah FOMO je, mau try macam mana RZ member ni, nak cari-cari suasana. best Daus. Best gila weh, jujur. Tahun depan aku memang kena datang, tapi tahun depan aku kena proper, kena buat baju. Aku dah terbayang dah, aku kena buat baju. Aku nak buat juga macam kau, try airbrush Aku dah dapat yang nama. Itu bang, betul. Kan airbrush tu kita boleh custom kan? Boleh. Memang lantak kalau aku nak. Itu nak bang, letak. betul. Kat situ lah. Bila kita dah masuk kat bidang custom airbrush ni, kat situ baru best tu. Dia bukan best apa tau, suasana. Kau faham tak? Dia tak jadi benda tu. Sebab kadang-kadang orang tak buat airbrush sangat, orang nak pakai ada yang kalau macam Pantai Timur, dia nak main barang ori walaupun pudar, tapi dia ada harga. Tapi macam aku belah-belah KL ni, belah-belah Selangor, diorang dah tak nampak sangat barang-barang skru tinta hijau lah, skru biru ni diorang tak kira dah. Diorang janji motor perang kalau belah Selangor. Dia macam tu lah. Kalau Pantai Timur lain, cara diorang make up motor lain macam tu lah. Noah, aku dah ready dah Noah. Jadi apa? Aku dah ready dah baju untuk tahun depan. Aku beli 8 baju dekat booth sana. Beli ni untuk tahun depan dah ni. Aku siap-siap memang. Ini pakai baju untuk hari-hari di sana lah. Ada Zen member tahun depan, aku nak lama-lama kat sana. Sebelum start event aku nak di sana sudah. Benda kau beli baju semua puff ni. Betul-betul nak jadi mak rempit ke apa kau ni? Tapi betul Daus, dulu aku awal-awal masuk kena event motor kan, macam SK dulu paling popular SK lah. Lepas tu Santai Anak Utara. Dulu aku memang minat event je ni. Bulan 10 ada ni Mat Moto di Kelantan. Mak motor betul. Rasa macam nak pergi lah ambil cuti jap. Lepas tu Noah bukan itu je Noah. Kan aku sana kan pakai Daus, kasut ni. RZ Fighter ada lagi Daus. Ya. Dekat Pahang pun ramai juga, tapi tak seramai RZ member lah.
Ada Tak pernah boleh lah pakai baju tu kan. Tayang-tayang. Ada Buat video lepas tu balik. ada Z Fighter Daus. Dekat Pahang je. Noah, aku pakai kasut ni. Lepas tu, siapa yang tegur aku, ada budak tegur. Ui, dadak naik. Aku macam sial lah. Dia uluk aku kan ni, dia puja aku ni. Ada jarang Daus orang pakai Nike ni. Ya, jadi aku macam rasa macam insecure Noah. Aku masuk lah mana-mana boot cari kasut, dapat. Tapi ni pun kasut. Dan orang dah kasut ni biasa orang pakai Superbike. Oh ya ke? Aduh, salah kasut lagi. Dia biasa orang pakai Asics Daus, Kasut Asics. ada nak ride ni. Daus, tapi tu motor random je. 19 kita pergi ke utara pula. Ceramah Ustaz Dianwar. Ni bukan event motor lah. Ni event ceramah lah. Jamal. Aku ada Jakarta, ada Juba. Noah ada beli ni tak Noah? Noah tak beli dengan RZ tu, Noah beli dengan ni je. Noah beli dengan biasa je. Yang ada member tu Noah tak beli pun. Aku dah nak keluar daripada stadium tu. Lepas tu orang teriak, Daus, takkan tak beli kura-kura? Tak beli penyu. Beli penyu? Yang ni macam kita orang pakai. Aduh, pasal pusing balik pergi beli. Berapa RM10? Ini 70. 70? Siap Ya, beg. Siap belakang beg. tak ada beg. Gini je. Bukan beg. Tali dia untuk galas. Tali. Serabut dah nak bawa. Last aku simpan je dalam kereta. Daus, sebab tu nak cakap kalau Daus keluar RZ pun, RZ ni salah satunya kalau Daus beli, tapi kalau nak beli kita tanya orang lah, takut ada body ketuk ke apa kan. So tadi satu sebiji Daus, lepas tu motor tu kalau simpan pun tak ada masalah Daus. Faham tak? Faham je. Tapi Noah, kalau mau beli motor sekarang kan yang mahal kan sekarang. Yang Fertilizer apa semua. Ada aku nampak dekat TikTok, tapi aku tak tahu pasal RX-Z ni. Dia beli body je, lepas tu dia beli satu-satu, dia pasang sendiri. Bolehkah begitu? Boleh je kan? Macam mana? Dia beli body RX-Z, tapi tiada geran lah dia cakap. Dia beli RX-Z, lepas tu dia beli body-body yang lain, lepas tu pasang sendiri. Bolehkah begitu? Jangan macam tu. Kenapa? Yang itu kalau kena sita tak kembali dah. Lepas tu nanti dia akan ada kes. Sebab apa tau, dia jadi kes, boleh macam-macam kes. Jangan macam tu. Itu dengan bahaya. Oh ya. Yang itu dengan bahaya. Kak boleh je kalau nak tukar body, pergi pas balik dekat CSPJ tak ada masalah.